Kasar tu. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat penonton, sahabat saya sekaligus. So terima kasih banyak-banyak yang menonton, yang dah subscribe, yang like, yang share, yang komen-komen tu guys. Pagi ni aku nak continue, kasih haruan lagi. Aku nak pergi spot ni, spot kat sebelah lain. Tapi aku lalu sini tengok macam ada duk nangkap buat tadi lah. So aku layan sini dulu lah. Terus try tengok. And setup hari ni aku guna BC Casking Zephyr and rod budget ni guys. Rod budget 28 ayah JL hari ni. Tengok dia menangkap kau sangat tu. Oh, belah belakang belah. Tengok kau sangat menangkap, tapi makannya hidup. Memang lah tuan. Mana yang kasar-kasar ni? Di mana habis? Tangkap anak ikannya. Aduh. Gila tangkap. Apa? Basuh. Basah weh tangkap. Aduh, tak jadi pijak buat tang ni juga aku. Aku nak pergi belah lain pula nak rasa. Nak mencari kan. Kali kau yang menangkap. Oh, ish. Aduh. Tak ada eh. Tak ada eh. Sudah. Ada video baru lah. Jam. Oh. No, nampak apa? Oh, teh. Aduh, duduk belakang. Tak ada kamera aku. Kamera aku tak panas ni. Loh. Besar ni ya. Besar ni ya. Alah. Bye-bye. Bye-bye. Mana monster-monster? Hangat weh. Hangat boleh hau. Duduk jatuh. Heran aku. Mana ada monster? Wih, dalam padang tu. Meletup sungguh weh. Mana pergi habis ikan ni? Ikan kekek betul. Nangkap pupak. Makannya curut sang 2 jari. Apa dah? Oh. Tengok. Ni curut pulak ni. Curut tak habis. Bapaknya mana bapaknya? Tengok dia menguap. Oh, menguap. Dia menguap. Menguap naik atas. Naik terpokok lah peluk. Tu. Oh, Entang aku tak boleh mengalir dalam padang. Bawa bukai puyuh orang tahu. Duduk lintah betah. Yang orang duk buang ni pada keluar. Dia pun tu dia.
Ada pun. Pendek mutu buat. Ya Allah mutu pun. Ada pun. Boleh lah. Meletup api. Ya Allah, hangat weh. Nanti cakap telefon pula panjang sikit. Aduh. Naik terpukuk tu pula lagi. Hangat ya Allah weh. Mana kelepuk. Mama tak meletup pak. Time aku cakap telefon dah meletup. Main time aku nanti cakap telefon tengah weh. Kau dia pula cakap telefon. Aduh, ikan ni pun. Overheat pula GoPro aku. Kena berpayung lah kat GoPro ni. Gila duk menangkap dalam bendang. Kapal kan geli je. Kapal. Udah kejap. Sampai. Ambil. Dia ikut lah. Nah. Loh. Mak Saleh tu kayu tak pakai baju. Aduh. Aku bungkus sampai macam ni pun holiau. Dia tak pakai baju tu. Pada. Ish, tengok dia letup ni. Kocak ikan ni. Loh, ingat tak mau makan. Kawan baru nak menggigit aku tarik je. Dia pun tengok pelik tu, dia tampak. Oi, kasar kok. Wih, kasar tu. Bukan kasar juga. Bapuk. Kilo kasar weh. Ambil kan. Ini bukan kasar juga. Ini memang kasar. Rezeki aku hari ni. Masya Allah. Masya Allah. Mari kita timbang tengok berapa kilo. Kasar weh. Kasar weh. Apa? Allah. Gelap dia. Kasar weh. Waduh weh. Weh, dia ni apa? Mau nak timbang. Nak balik ni. Kilo 100 juga weh. Lawak-lawak pun. Kilo 100 juga. Lawak-lawak pun. Wah kau. Padu. Aku nampak dia duk main
Apa tu? Ayak. Tak kecil je. Tak sangka pula. Ibu rumah ni ada apa? Langit membiru. Curut. Curut pun curut. Ni taklah curut sangat. Bunyi dah. Alright guys, episode kali ni sampai dekat ni saja kot. Masa pun dah pukul berapa ni? Aku pun dah nak kena gerak balik. Alright, terima kasih semua. Terima kasih yang support, yang subscribe, yang like, dan share, yang komen-komen. Alhamdulillah kali ni straight. Yelah, 3 ekor. Dan dia ada kasoi. Kadang-kadang nak dapat ses-ses ni. Dapat ses kilo ni. Alright, jumpa lagi guys untuk episod seterusnya. Episod lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik.